Hari mana? Hari ni kita buka puasa dekat. Hey guys, hari ni kita Satu, dua, tiga. Pating kereta. Oh, pun kakak gambar beria. Nampak tak? Jangan rakan saya. Jangan rakan saya. Arasa. Tapi tak nampak lagi. Rekod. Arafah. sikit. Sensor. Kejap. Cuba nak asyik. Nampak? Apa nampak? Bukan. Post video aku like. Apa lagi? Bye. Aku ah. Hai, Be. Hai. Hai, Bob. Hai. Betul? Boleh dah record ah. Dah dekat. Nanti masuk YouTube ke? YouTube masuk. Hai. Hari mana? Hari ni kita buka puasa dekat. Dah naik kereta tengah jauh dah salam. Betul tanya sebab buku. Sah. Nampak aku? Nampak. Oh, dia White. white ah. Kau sampai ni. Cantik je kita sebut tak ke tempat. Lighting kan? Macam dekat sangat kalau masa tengah makan. Okey je. Okey je. Aku duduk macam Tak. dia tu beza. Duduk ujung. Record je masih. Bagus. Oh, demi kamera. Record. Dah habis makan nanti kita pergi balik. Aku nak sengit macam ni. Korang tak cukup tu makan belakang pun. Okay, ni nak ambil video ambil lah. Tadi macam mana? Paling lama kau pernah try apa? Direct. Aku tak pernah tak. Minit pun ada tapi tak pernah paling lama. Kejap. Tak ada. Nampak kamera. Dia punya ada banyak tapi tak tahu. Sekarang konten kereta lah. Kamera Konten. ada. Konten. Stand ada. Nampak kan? Wah, Bok. awet ada. Bok, cakap sikit Bok. Okay guys, hari ni kita orang dekat Drip E3. Aku takut je. Subscribe. Tapi dekat sangat. Itu okey. Nampak ke tak? Tak. Bok punya. Aku dapat. Pasal. Jarum. Yang dah habis. Yo. Thank you. Terima kasih. Wow. Wow. Report je tak ada lah. Kalau Okay, gambar kita- korang nak report je. Apa? Saya biasa sebelum makan. Macam mula. Boleh duduk lagi? Boleh. Baru satu gambar kok. Apa Bok? Fotografer yang sebenar. Lagi tak habis tak boleh makan. Kami tukar Tak ada, report je. tak nak banyak-banyak bunyi pun. Tak pakai ni, tadi orang.
So sekarang kita baru selesai iftar. So next station Sekarang kita pergi mana? Masjid, nak Masjid, solat. nak solat. Allahu Akbar. Allah. guys. Eh? Sesi bergambar. Beh. Tengok baju kecil tak boleh. Tak ada lah. Aku surrender. Kita sambil gambar aku. Kau tengok dah pegang aku macam mana? Dah pakai pendek dah macam. Aku tahu aku pendek tapi bukan logik kayak gini. Laju. Laju. Okey, kita. Macam white raya. Bodoh. Aku sering dia. Nasib rakam ni. Aku nak Cik, cebok cik. Rolling. Style tu kamu pun. 3. Janganlah pusing. Right. Oh, belum lagi. Tuan dekat cantik lah. Kita orang korang sekejap lagi. Aku check. Tak yaman nanti aku nampak kuning. Kita mau kuning kan? Kuning. Kan macam ni lah. Ni hal lah weh. Macam macam pecah. Kau pergi sana dengan kamera belakang kot. Pecah. Cepatlah pergi sana. Pergilah sana. Sabarlah. Hello pula dekat. Hand dengan apa-apa? Confirm. Nampak batu lagi. Depan ni kek bel. Tahan. Naik pun. Ada ni. Oh, sekarang tengah bergambar. Cepat. Oh, tengok masing-masing. Konten kereta. Padahal tak post pun. Kakak gambar beria. Nampak tak? Tapi video tak Jangan rakam saya. Jangan rakam saya. Kalau dia rakam. Jangan rakam. Dah. Dah. Kata gegar. Saya nak tahu. Kalau tak gerak tak gegar lah. Kalau kita Oh, kalau kita gerak tak apa. Kalau kita tak apa. Sana. Sini ikut yang phone aku. Sampai kena ada juga sini. Tengok aku dah ni. Atul. Aku Tak kek. balik lah. Nanti beli drone pula. Pasal je lah. Pergilah aku nak susun. Rekod berdatang pula. Semua apa ya angle ada. Sehingga. Tak nampak Bob. Tapi kita Tak nampak lagi. Kita tak buat try TikTok. belum bayar. Tutup. Aku tak tahu trend tu. Trend apa tu? Tengok bawah ha. Betul. Lagi kan? Cuba. Mana tu? Dekat Manjoy. Dekat Bukan Arasa. Araso. Tapi tak nampak lagi. Rekod ke rekod? Rekod. Arasa. Arafah. Jadi tak. Tak kira. Oh Allah. Okey. Untuk more. More. Bob. Tadi apa? Kenapa? Mal. Kita malu. Sekar. Ada yang kat TikTok tu lah. Ya. Nak makan pun. Macam pun banyak. Memang. Kertanya depan. Masjid ke? Dia terpusing-pusing. Dalam. Aku gelap. Dalam tak best lah. Sebab gelap. Enggak lah. Parut. Cerita. Satu ni. Salah satu. Ya, ambil banyak. Ambil sikit. Dia foto. Ni ambil dua. Ambil banyak. Dia satu je. Satu je. Ini tinggi api-api.
Jawab tu. Satu. Jom. Sini dekat Araso. Terima RM8. Sama sekali. Nak beli satu. Beli. Beli. Kau beli draw lah. Beli draw lah. Sebenarnya Kemain ke ada. Bawah tu. Tadi minum air manis, ni minum lagi air manis. Wah. Kenapa aku dah cukup manis? Cia. Di sini. Kalau pagi pun lawa. Oh. Ni kalau hari biasa buka kan? Macam mana tu korang? Komitmen korang? Lama dah kita dah 500 lebih weh. Ya, daripada Kau tahu tak? Daripada bila startingnya? Daripada awal keluar street tu lah. Memang send je lah video apa pun. Kadang saya emoji. Kadang Apa tag tak weh? tengok pun. Aku hantar semua video yang sama kat semua orang. Nyala. Nyala ke apa? Nyala. Nyala. Menyala bosku. Diesel. Serento. Diesel. Serento Pakai diesel. Bukan Nazar, Nazaria kan? Serento. Pasal pakai diesel macam okey lah Memang buat kita naik dalam bukit. hutan lah. Ha. Memang lenjan lah. Oh, lenjan. Tapi nak kita plan tak ada pergi camping hutan pun, nak pergi glamping yang dah siap. Kat Gopeng lah. Gopeng. Kalau aku on lah. Sabtu Ahad syuting ke? Akhir, ada rekod Dia ni. tengok minggu lah. Ada minggu aku kerja, ada minggu aku cuti. Ya, dia kira. Ada. Ada rekod kalau kau cakap ni. Oh. Cakap apa cakap? Sensor. Sorry Wak, nanti kita orang hantar. Nanti hari ni Syuting kau bergilir lah antara Sabtu Ahad. Tak apa, kita orang ambil yang giliran kau cuti. Ha, boleh. Nanti boleh. Glamping lah. Glamping ya. Senang sikit. Siapa lagi kalau ni geng-geng korang? Okay ni je lah. Ha? Sebab orang kata tak ramai, malas takut tak jadi. Oh, satu takut tak jadi, satu nanti kat sana banyak aktiviti jadi. Banyak tu je hak semua. Dia macam ni tau. Kalau kan ramai satu, dia bawa kita. Tapi dia ambil projek kita. Dia berkenal lah. Tak kena. Aku pun tak kenal sebab dia WhatsApp aku. Dia macam ni. Tak cukup dengan kuota. Tak sebab kenal dia pun sebab dia ambil projek kita orang. FIP. Tapi dia check lah sebab siapa tu nama tu? Tarik. Captain aku untuk Tanya lah pasal projek. Kamu projek. aku tak kenal dia sebenarnya. Dia duduk mana? KL. Tapi hari tu, time tu dia datang, dia duduk rumah. Kalau kita kejut dia bangun tidur kan, kita tahu tak dia bagus sangat. Dia bangun dalam keadaan terkejut. Ya. Aku pula yang takut. Aku tak suka kejut orang sebab macam tu lah. Takut macam terkejut. Padahal kita kejut biasa dia macam Hang selalu lah kejut. kenapa? Kau macam, oi bangun. Tak. Dia biasa. Setiap kali kejut dia memang macam tu. Asal anxiety ke? Tahu. Cuma kejut aku kalau aku tidur. Mesti aku macam Macam melak asyik. bodoh lah. Aku nak tengok nanti kalau pergi glamping kau kejut kau habis tu record. Jangan tu. Bak-bak. Aku tak boleh imagine sel. Betul lah. Tak, tapi dia memang, dia pelik lah. Bagi Hang. Pelik. So apa pendapat Hang? Bukan. Okay, apa Pelik pendapat lah, kau dia- kalau kau nak kita orang ajak pergi glamping? Kau nak pergi ke tak nak? Dia tengok dulu lah. Tengok keadaan. Tak ada. Tak berani Tak cakap. ada. Tak ada. jangan. Tadi tapi Sensor, video yang mula tadi sensor. kita video yang mula Tak, tadi dah ada. glamping tu jalan dia jalan masuk senang. Glamping sebab ni yang dah siap memang orang kata dah ada bilik. Pergi Ah. lenggo
Lenggong tak pun pergi. Lembung. Apa yang paling dekat ni je lah. Lembung hutan tu. Padahal Selasa kita lenggong Betul tak? Tak tahu macam lagi kata gopi je tak tahu dah ikut geri kan. Nanti dah tell. Kita Bukan. tak, kita dah plan glamping je. Bawa masuk kereta gelanggung. Kau gajah kau. Tak ada apa lah. Kau lah lenggong bukan macam. Bukannya kita je. Orang lain pun ada juga. Ya, tu kita orang pergi ramai weh. Memang ramai. Yang ni yang baru ni kat mana sebelah siput Yang kita orang pergi tu yang malam-malam pun memang macam penuh syirik penuh. Ya. Yang korang jalan tu macam jauh tak? Macam korang parking kereta kat bawah kan? Jauh? Oh yang tu kita orang pergi pagi tu dia pergi, kita orang pergi. Dia banyak kampung kat situ. Aku asli. Yang siap bagi makan, bagi kopi. Itu Ingat tu. kita orang bermalam Nampak dia kat macam kampung lain. tengok dengan Jom, penuh Dia ni. macam tengok, aku nak gini sebenarnya. Tapi Ya, kita orang bermalam kat Seronok. kampung lain. Lepas tu kita orang jalan kaki. Bukan jalan kaki, naik kereta lah. satu je. Tanda dia okey. Mesti seramai. Okey. Tak ada rasa. Tapi Tak tak apa. apa. Tak lalu nak pergi sana dah. Sebab jalan je lah. Jalan dia. Jalan dia berkata teruk. Tak macam Tapi kalau dah sampai sana puas hati je. Aku pergi baru ni okey je jalan. dia tanda dia okey lah. Okey Tak je. ada Gelap. okey, tak ada teruk. Tak ada lah. Sebab dia dalam- punya tanda sebelah Dia tu. punya mindset. Tak, dia punya tanda sebelah tu tak guard yang diorang jaga tu kan. Oh. Diorang yang orang asli tu yang jaga guard tu. Ni Diorang contoh. ramai-ramai Ni tau. kita tidur sini. Sorry Ro. Anda kat sini je. Oh ya? Cuba dia jalan sikit je explain je. lah. Kalau dalam hutan tu bot takkan pergi. Bukannya dalam hutan tu gelap, ada lampu dia buka. Okey. Memang malam pukul 7 sampai pukul 7 pagi dia buka lampu. Kita orang pun tidur lambat juga sebab kita orang main game kan. Ya. Pukul 2 kan. 1 lebih, 2 lebih. Hati dia. So sekarang kita dah habis more. Nak stand. Okey guys, dah habis settle more dekat Arasa. Arasa. Bukan habis more tau. Dia habis kutuk orang. Dah habis speed dating, Ya. dah habis mengumpat itu ini, mengumpat pula bergaib. Keluar pula lagu Maizin. Gelap. Apa dah. So dah habis kita bermoreh-morehan bersama Polirians. Ya awetnya. So, Abel, lepas ni balik mana? Balik California. Balik California. Bawa balik mana? Ha? Buntong. Atul balik mana Atul? Tanjung. Tanjung. Tanjung Rambutan. 25 blok. Aku lah 25 blok. Straight sana. belakang sana sampai blok 1. Lah aku blok ni semua Melayu. Lain semua ada campur India. Okay, Bob. Bukan campur India macam ni apa ni. Bob. Okey. Bye. Bye. Halo. Bye. Jumpa tahun depan. Nanti post kat YouTube aku like share. Jumpa Okay, tahun depan. Jumpa lagi. Jumpa lagi Pak. Jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan seterus sekali kan. Pindah Dah, tempat. Mak. Sabar. Jangan tutup. Bye Atul. Oh, rupanya duk dengan Bob. Bodoh. Bye. Bye. Jumpa tahun Biasa, depan. Jumpa lagi. Bye. Ngantuk ah.